pindah pada soalan-soalan live di studio. Silakan. Okay, Dok. Samsuri cakap Malaysia berisiko kejatuhan ekonomi. Rakyat bakal hilang pekerjaan akibat konflik perang global. Saya merujuk sekali lah apa yang dikatakan oleh Samsuri ni, tuan-tuan. Ini negeri yang dia pandu ataupun yang dia kemudi, dari segi pertumbuhan ekonomi pun negatif. Dari segi pertumbuhan ekonomi dia tercorot di Malaysia. Ada hati nak mengulas tentang negara kita. Itu sebab saya tak boleh faham dan tak boleh hadam macam mana Perikatan Nasional boleh hilang akal mengangkat Samsuri menjadi calon Perdana Menteri ke, Pengerusi Perikatan Nasional ke. Ini semua akan membawa malapetaka pada negara. Benda yang dia tak faham, dia nak ulas. Ada doktorat ni, tuan-tuan, tak semestinya dia pakar dalam bidang ekonomi. Dia doktorat dalam bidang aero angkasa. Tak ada kena-mengena dengan ekonomi. Jadi lebih baiklah benda-benda yang dia tak faham, dia tak payah ulas lah. Sebab memalukan. Kalau dia tidak ada track record yang buruk, seperti mana sekarang ni, dia memerintah negeri Terengganu, tak apa. Orang tak boleh bernilai. Tetapi dia ada track record yang sangat menyedihkan. Tercorot, tuan-tuan. Pertumbuhan ekonomi tercorot dalam negara kita. Sedangkan pendapatan dia paling banyak datangnya daripada royalty minyak Terengganu. Saya ingat lagi zaman menteri-menteri besar BN ni, negeri Terengganu ni antara yang paling kaya, tuan-tuan. Tetapi bila dipegang oleh PAS, walaupun ada duit banyak daripada sumber royalty minyak ni, Samsuri tak tahu macam mana nak gunakan sumber kewangan ini untuk menjana kewangan yang lebih banyak untuk rakyat negeri Terengganu. So macam mana kalau negeri Terengganu yang kecil cipot yang ada hanya 8 parlimen ni pun dia tak boleh nak urus, macam mana dia nak urus 222 kawasan parlimen? Itu sebab bila disebut nama Samsuri ni, bagi saya tahulah perangai Samsuri dengan apa ni Muhyiddin ni lebih kurang kan. Tapi ramai orang yang tak kenal lagi siapa Samsuri. Tapi sooner or later, saya yakin ramai yang akan sedar, tuan-tuan. Okey? Ada soalan lain? Kita pengasas PKS ni cakap Eng Lum Yong, Rafizi ni menteri paling gagal buat sembang. Eng Lam Yong. Eng Lam Yong ni antara orang yang awal lah dalam perjuangan PKR ni. Saya rasa dia lebih awal daripada Rafizi lah. Kita pun jumpa Rafizi 2001. Eng Lam Yong ni saya rasa 1998-99 tu dia dah ada rasanya. So dia antara orang yang mungkin kenal Rafizi ni lah. Macam saya cakap lah, Rafizi ni memang seorang yang bermasalah kan. Dan saya nampak sehingga hari ni masih tak boleh move on. Setiap hari kerja dia menyerang kerajaan saja, menyerang BMX kan. Dan saya nampak dia pun dah mengakui bahawa pilihan raya akan datang dia akan mengekalkan Parlimen Pandan. Dah tentulah bila dia sebut dia akan mengekalkan Parlimen Pandan, dia bukan orang yang akan tanda tangan watikah. Maknanya jelas lagi bersuluh bahawa dia tidak akan bertanding atas tiket PKR ataupun Pakatan Harapan. Dia akan bertanding atas tiket parti lain, mungkin parti baru, atau mungkin dia boleh masuk PAS ke masuk parti lain. Itu terpulang pada dia lah. Kita pun tak nak ambil kisah lah kan. Bagi saya mudah saja, dia dah lama dah bakal jabatan. Dia dah lama dah tunjukkan bahawa dia tidak akan bersama dengan kita.
Dan hari ini dia antara orang yang paling banyak membantu kerja-kerja Perikatan Nasional. Perikatan Nasional hari ini tak payah serang dah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional dah tak payah serang UMNO dah. Semua kerja Rafizi dah tolong buat, tuan-tuan. Okey? Ada lagi? Okay, Dok. Baru-baru ni PAS umum MIC sah sertai Perikatan Nasional. Tapi Ya. MIC cakap dia nafikan benda tu. Dia cakap dia tak pernah pun buat. Ya, mengikut kenyataan MIC, dia hantar surat kepada Perikatan Nasional bertanyakan status dia. Kena faham, tuan-tuan. Dulu MIC ni adalah orang yang mengasaskan Perikatan Nasional. Jadi surat yang dia tujukan kepada Tan Sri Muhyiddin ialah bertanyakan apakah status MIC. Sebenarnya itu hari bila Khairi Jamaluddin dan juga Hishamuddin Tun Hussein mendapat perkabaran bahawa mereka di-offer ataupun ditawarkan untuk kembali ke UMNO melalui inisiatif Rumah Bangsa Presiden UMNO. Pada ketika itu ianya mewujudkan satu aura kan, tentang perdamaian, kesepakatan di dalam UMNO. Jadi cara nak matikan benda ni kena wujudkan satu perkara yang negatif untuk menunjukkan bahawa kesepaduan dalam Barisan Nasional tu dah ranap. Kononnya MIC nak keluar. Tuan-tuan, itu sebabnya benda yang dah basi Taqiyuddin umumkan balik semula dengan harapan akan create traction, dapat mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian orang ramai daripada kemasukan Khairi Jamaluddin dan Hishamuddin, dan orang akan membicarakan soal MIC tinggalkan Barisan Nasional. Tapi silap besar lah. H2O pun dah masuk UMNO balik, takkanlah MIC nak keluar UMNO. Ini tak bijaknya Taqiyuddin dan puak-puak PAS ni kan? Dia tak faham. So biarkan je lah. Okey, ada lagi? Kita sebut pasal Rumah Bangsa tadi. Mak Maslan ada cakap dia Rumah Bangsa ni terbuka kepada semua kan, bukan ahli. Tapi Isham Jalil dia bidas. Ya. Dia cakap Mak Maslan banyak sangat teori. Sebenarnya Rumah Bangsa ni hanya untuk geng bandar. Rumah Bangsa ni orang Melayu ni disuruh sokong Rumah Bangsa sebab nak sokong AMDAP je. Tak kisahlah. Bagi saya lah Hishamuddin ni apa? Isham Jalil ni terlalu banyak menipu. Baru-baru ni dia cakap Presiden arahkan untuk serang dia. Bila masa siapa Isham Jalil ni yang kita nak serang? Dia ingat dia siapa? Tak ada kudis pun. Kan? Lepas tu dia cakap Presiden ajak berdamai. Ini yang hari ni aku paling tak boleh tahan. Kan? Dia siapa yang kita nak berdamai dengan dia? Kita offer bekas ahli UMNO ke, yang dah digantung ke, kita buka pintu UMNO seluas-luasnya dengan mewujudkan inisiatif Rumah Bangsa ni. Siapa nak join, tak nak join, boleh mampus. Orang lain semua nak join. Kita cakap nak join boleh, tapi jangan letak sebarang syarat. Macam Norma dah hilang kelayakan. Kita cakap dia kalau nak join boleh join. Dia pula kata kalau saya nak join, UMNO kena putuskan hubungan dulu dengan DAP. Engkau siapa? Engkau siapa? Kita cakap kalau nak join tanpa syarat. Engkau letak syarat, you are not qualified anymore. Hilang kelayakan. Hilang kelayakan. Kita hormati keputusan Presiden. Presiden berlapang dada nak bagi peluang siapa juga. Walaupun kita kenal siapa KJ, kita kenal siapa Hishamuddin, tetapi bila Presiden buat keputusan, dia berlapang dada, dia terima semua.
Kita kena akur kepada kepimpinan.